Dia orang kata kalau stadium yang paling kuat memaki referee dengan memaki player ni stadium Bandaraya. Betul. Ada cerita dia. Apa cerita? Saya pergi dengan Kasim Kadir Baca. Okey Haji Kasim. Kami baru nak masuk. Saya jadi port official hari tu. Okay. Baru nak pergi check padang kan. Selalulah pergi rutin pergi check padang, check tank kan. Baru nak masuk dia sekali dia kelok segala macam lah. Kan Kasim kata mampu dia katakan segala bangsa kelok, segala agama kelok, segala pak mak hang tok semua kelok habis. Dia korek habis. Sebelum game ni. Sebelum game. Lepas tu? Sebelum game mana ada orang ramai sangat. Lepas Tapi kawan ni saya tahu dia. Dia duk jual apa nama tu karipap. Karipap. Jadi itulah kan. sambil jual sambil kutuk. Sambil kutuk dia maki. Dahsyat tu. Tapi macam kita sana, saya duk buat pin and league. Dan biasalah dia tahu. Dia tahu saya cikgu. Dia kenal. Dia kenal. Dia kenal. Tapi dia suka duk maki lah. Line clear punya orang kan.